So, so sedar tak sedar, pejam celik dah sampai November kan. Kita dah sampai pertengahan November ni, which mean ada lagi dalam sebulan setengah atau 6 minggu lah sebelum kita masuk tahun baru. So macam mana kehidupan anda tahun baru tahun 2025 ni? Macam mana dengan running performance? So adakah become better, stagnant ataupun asal ada je kan? Okay. It doesn't matter lah, okay? Sebab semua orang dia ada cabaran hidup dia sendiri. So mana yang dia sempat buat, dia buat lah. Tak sempat, tak boleh buat apa lah. Okay, so mengenangkan dah hujung tahun ni, dan ada beberapa cadangan untuk saya buat review semua running event yang saya masuk. Okay, so video ni dah akan ambil masa yang agak panjang. Sebabnya ialah saya ada lebih daripada 20 ke belas running event. So take time lah untuk edit benda tu. Okay, tapi insyaAllah saya akan cuba beri komen yang terbaik sepanjang experience saya masuk running event tu lah. Okay, so saya akan review running event tu melalui 3 kriteria utama lah. Yang pertama ialah dari segi dia punya promotion dan marketing. Nombor 2 ialah dari segi event organizer, which mean event management, waktu sebelum event, semasa event dan selepas event. Dan yang terakhir ialah dari segi overall running experience lah, which mean apa yang saya rasa sepanjang saya menyertai event tu, dan adakah saya akan kembali pada tahun depan. Itu adalah antara faktor-faktor yang saya akan cuba komen lah. Okay, maybe video saya takut video tu akan jadi terlalu panjang. So saya akan bagi kepada maybe 3 bahagian lah kot. Okay, sebab saya tak nak video tu terlalu panjang dan orang hilang fokus. So saya akan bagikan kepada 3. Tapi saya akan ikut sequence. Saya akan ikut sequence daripada awal tahun sampai hujung tahun. Saya tak skip based on rating. Okay, rating nanti lepas dah habis semua saya akan bagi overall rating lah. Alright, so terima kasih atas sokongan anda. Okay, dan hidup saya sebenarnya dah berubah sekarang ni. Saya tak tahu tahun depan adakah saya akan boleh maintain the same same strategi dengan saya punya channel ni. Kalau tak boleh, sebab mana yang mampu je lah. Alright, thank you for watching, dan kita jumpa nanti dalam video-video tersebut. Dan hari ni saya ada yang terbaru ialah rawang half marathon, anjuran jom run. Okay, so kita tengok adakah jom run ada improvement. Sama-sama kita saksikan nanti. Okay.